salam sejahtera semua. Saya Puteri Nur Kamalina, nombor matrik 18 DHF 25F1038. Dan saya pula Zariatul binti Muhammad Saleh, nombor matrik 18 DHF 25F1034. Dan hari ini kami akan menerangkan tentang proses pembersihan ayam. Dan saya pula proses pemotongan ayam. Langkah pertama ialah pemakaian PPE atau lebih dikenali sebagai Personal Protective Equipment. Pekerja perlu memakai sarung tangan, penutup kepala dan apron serta kasut boot getah bagi menjaga keselamatan dan kebersihan sewaktu proses ayam. Yang kedua ialah pemotongan ayam. Ayam dipotong mengikut saiz dan bahagian yang betul untuk memudahkan proses penyediaan, serta pekerja perlu menggunakan pisau yang tajam sewaktu memproses ayam. Langkah ketiga ialah penyucian karkas. Karkas dibasuh dengan air yang bersih serta mengalir bagi menghilangkan darah dan kotoran pada bahagian dalaman ayam. Langkah pertama, kita perlulah membuang isi perut ayam jika perlu dibersihkan. Kita perlu keluarkan organ dalaman dengan berhati-hati supaya tidak pecah usus atau empedu. Langkah kedua iaitu buang lebihan lemak dan kotoran. Buang lebihan lemak dan kotoran seperti darah beku. Pastikan bahagian dalam ayam diperiksa dengan benar-benar bersih. Langkah ketiga iaitu basuh dengan air mengalir. Kemudian basuh ayam menggunakan air bersih yang mengalir dan pastikan semua bahagian ayam terkena air. Langkah keempat iaitu gosok bahagian dalam dan luar. Selepas itu, gosok bahagian dan luar ayam secara perlahan untuk membuang sisa darah dan kotoran, terutamanya di bahagian rongga dalam. Dan langkah kelima iaitu langkah terakhir, bilas hingga bersih. Akhir sekali, bilas ayam beberapa kali sehingga ayam menjadi jernih dan tiada lagi bau atau kotoran yang tertinggal. Kesimpulannya, membasuh ayam dengan betul sangat penting untuk menjaga kebersihan dan keselamatan makanan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami berdua. Jangan lupa Like, share, komen dan subscribe. Bye.